Ai, dalam masa sejam ni rasa dekat 5 kali dah pergi kecing ni. Wah, no Bersama saya, Abdul Fattah. Kalau ada masalah kecing tak lawas ni, adalah punca-punca dia. Beberapa punca lah. Salah satunya adalah pelvic floor muscle weakness. Boleh jadi juga prostat. Kalau rasa bukan pelvic floor muscle weakness, jadi awak kena jumpa doktor. Okey, kalau dari segi pelvic floor muscle weakness, lagu mana kecing tu jadi tak lawas? Fungsi pelvic floor muscle ni, dia orang kata sebagai brake system. Kalau macam dalam kereta kak, bila kita nak berhenti, kita tekan brake. Sama juga dengan kecing. Kalau pelvic floor muscle tu kuat, bila dia contract ataupun dia kerah, dia akan tutup saluran kecing tu. Dia boleh tahan kecing. Dah lah kira nak pergi tandas ko. Dah. Kalau rasa ada masalah kecing tak lawas, kecing tinggi, awak boleh cek sendiri dah rumah. Saya royak dah. Awak kena setuh di bahagian antara batu dengan lubang punggung. Awak setuh situ, awak terakemuk. Awak tahan kecing. Awak akan rasa kekuatan kerah tu setara mana di bahagian awak setuh tu lah. Tahap teruk, kronik, dia tak ada rasa pergerakan di pelvic floor muscle tu. Bawah tu lah. Benda ni bahaya. Dia boleh mengakibatkan mati pucuk. Barang tak naik. Kalau bersama, pacak awal. Kategori hak ni, hak saya royak ni, kebiasaannya 40 ke 50 dah. Mesti ada masalah ni. Okey, jadi kalau ada masalah ni, boleh mari jumpa saya di SS Wellness Kota Baru.